Tengok dekat sini, dia akan ada hijau 2, hitam 2, putih 1. Dekat bahagian dapur basuh ni, dekat bahagian ni, sebab saya sendiri yang buat pipe dia dan saya sendiri yang ketarik wiring dia, jadi saya akan tahu dekat mana tempat-tempat yang akan susah nak tarik wire selepas plaster nanti. Jadi saya dah tarik wire siap-siap tuan. Dekat bahagian yang susah tu, okay, jom sama-sama kita tengok. Dekat bahagian ni ada satu lapur dekat luar, lepas tu ada satu point untuk exhaust fan, dan ada satu lapur dekat bahagian ni. Kita akan buat 1 liter saja balik ke DB. Kalau tengok dekat sini tuan-tuan, macam mana kita tarik kabel. Okay, dekat sini dia akan ada 3 kabel saja. Live putih, earthing hijau, neutral hitam. Okay, jadi putih tu akan balik ke switch ni satu untuk kontrol lampu tu lah. Okay, jadi hijau dengan hitam tadi dia akan pergi ke sini dulu. Dia akan looping kat sini. Okay, kalau tengok dekat sini, dia akan ada hijau 2, hitam 2, putih 1. Okay, putih live ni dia akan balik ke sini untuk kontrol exhaust fan ni lah. Okay, jadi 2 neutral dengan earthing tu akan pergi ke sini. Nampak kat situ last kali point tu ada hijau 1, hitam 1, putih 1. Okay, yang akan kontrol lampu ni. Okey, kenapa ada satu lagi kabel putih kat situ? Itu adalah kabel pancing yang mana saya akan buat untuk tarik kabel live yang daripada DB nanti akan tarik masuk ke sini dan akan turun ke sini untuk bagi supply kepada 3 point tu lah. Okey, jadi last kali kabel neutral dengan earthing tu akan balik ke DB. Maknanya akan datang nanti daripada DB live, neutral, earth, live, neutral, neutral dengan earth akan pergi ke point lampu yang last ni. Okey, live akan masuk ke switch sampai ke sini. Lepas tu kita akan pecah, kita akan looping bagi supply ke exhaust fan 1, lampu luar 1, lampu dalam 1. Okey, macam tu. Kalau tuan-tuan nak tengok saya lukis dia punya litar untuk lampu luar tu, untuk exhaust fan tu, untuk lampu belah dalam ni, macam mana saya tarik dia punya wire tu, kalau ada yang berminat komen, saya nak belajar. Jadi saya akan share macam mana perjalanan kabel tu supaya tuan-tuan mudah faham lah. Beres.